Okey, kami mula proses KR. Kami buat keputusan buat spek 59 Jack 1.5. Kita mula dari piston halus tu. Piston halus ni cukup susah lah nak buat. Piston kecil, piston halus pula. Piston kecil kalau nak buat power memang susah. Kalau buat open tak susah lagi bagi saya. Kita kena belajar ambil data sebab motor KR ni kami tak buat lagi drag ni. Ni kali pertama yang buat drag. Tak apa, saya pakai pengalaman yang saya ada, guna habis. Dulu saya biasa buat juga RZ. 10 tahun dulu buat RZ, ada customer hantar. Buat-buat dapat champion. Saya pun tak biasa buat lagi RZ. Itu dapat champion. Nanti kita sembang lah pasal itu. Kita sembang pasal KR tu. Ni body kami dah buat siap lama dah. Barang kami beli kami kutip-kutip beli fork, handle, tank, body belakang. Kita kena kutip beli sebab barang tak ada. Jom kita tengok part-part enjin. Enjin kami baru buka overhaul tadi. Tadi tak ada nak rakam. Ni suruh pomen basuh Ni pun taruh basuh out dah. Jenuh. Enjin lama kan. Tu karat habis ni karat habis. Ni kelas lagi tu dia. Kelas pun berkarat nampak. Nak kena kutip-kutip barang, nak kena cari barang apa. Nasib baik blok elok tu yang kami nak buat 5 milan. Blok masih cantik lagi, blok PTK. Blok cantik lagi. Rensak pun barai ni ada barang lagi kami nak kena cari. Rig valve, carburetor kena pakai original TMX 38mm. Exhaust nanti kami order exhaust Thailandnya lah. Sebab sana pakar, tapi kami mai cari setting. Boleh kata barang kebanyakan kami ambil di Thailand lah. Macam barang-barang KR ni banyak lepas main lama dah kan. Barai pam-pam tuti engko apa dah. Gearbox untuk ada Karat habis. Tak apa, kita buat pelan-pelan. Tapi jarak dia kita buat 201 dulu. 201 ke 400 meter. 402 yang tu. Sekilo nanti. Kita cari jalan pendek dulu. Dapat power baru kita adjust cari sekilo pula. Sebab nak setting sini jalan sekilo susah. Dekat 201 kita permulaan tu cari tengok. Sebab saya duk tengok baru-baru ni sana video pun 5 milan Jack 1.5 pun dah time 201 6.5 lah. Gila betul. Kita buat penat nak boleh 6.5 tu. Tak apa, kita cuba. Saya pun tak wani kata saya hebat, tapi saya nak cubalah. Sebab saya minat, saya pakai pengalaman buat two stroke. Nak kata lama pun tak OL sangatlah, takkan nampak muka tua sangat. Yang ni lah. Kita upgrade, hampa tengoklah video satu. Nanti kalau kami buat barang naik enjin apa, kami akan update lagi. Untuk peminat-peminat, saya tahu, saya percaya banyak orang minat, orang sokong. Ada yang minat kita dari dulu dah. Dari zaman dulu kita duk race pun ada orang duk follow. Kita kena buat video lah. Nanti kalau ada rezeki kita race hujung tahun lah, Buriram. Sebab main motor ni dia jadi international. International sebab apa? Thailand ada, Indon pun ada main, Filipin pun ada. Kita Malaysia kena main ni Sebab kalau kita duk main 125, saya biasa baca komen, geng-geng Indon duk komen, dia kata main 125, main lepo-lepo buatlah KR. Tak apa, kita buat KR. Tapi kita mula spek halus tu, spek kecil-kecil. Yang ni lah barang-barang yang kami pakai. Ada lagi tak cukup nak kena cari, nak kena buat macam-macam kong ditarik dah. Yang ni wiring lagi, naik enjin lagi. Cerita ni panjang Cerita ni panjang. Hampa follow je. Hampa tolong share dan follow semangat kami ni kena cari barang penin. Tak tahu nak cari mana barang, nak kena cari satu-satu Barang kena kualiti Okey. Luncu lokoi.